Apa yang akan berlaku jika Sonic berada dalam Squid Game? Di sini kita ada dia bersedia untuk berhadapan dan Dr. Eggman yang nampaknya memantau segala-galanya. Dia menggunakan anak patung itu untuk mengesan Sonic yang agak tersesat di situ. Dan hati-hati, dia sentuh sesuatu untuk menyerang Sonic dengan John yang memantau dia. Sonic pula mengulangi adegan dari filem pertama dengan Meow. Dan dia tertangkap. Sudah tentu kau akan tertangkap, kawan. Ya Allah, laju betul dia lari. Tidak, pembantaian bermula. Mereka masih menembak. Semua orang lari. Memang agak rumit. Di situ, tersekat. Tidak. Dia memang dah kena tangkap. Hati-hati, tidak teruk sangat. Sonic bangun dengan susah payah. Dan dia kata, nampaknya aku ada nyawa tambahan. Eggman merungut kerana serangannya tak kena. Dan Sonic yang baru sedar, terus naik. Hai semua, selamat datang ke penstreaman langsung saya, Sonic dan YouTuber. Dan dia memusnahkan anak patung itu dengan cukup mudah. Dan Dr. Eggman yang akan naik angin, kita ada atau tidak? Nampaknya tidak. Sekarang kita ada, haha. Dan dia menari di depan mereka, memang itu yang mereka layak terima, sejujurnya. Tinggalkan like dan langgan jika anda rasa Sonic akan menang dalam permainan Squid Game.